Sebabnya dalam hadis Nabi contohnya ada berkaitan dengan orang yang dia nak solat sunat, kemudian dia tinggalkan pasal nanti orang nampak. Sebenarnya dalam hal itu, bila dia tinggalkan kerana manusia, itu namanya riak, ataupun dia tinggalkan kerana manusia, itu namanya syirik, ya. Tapi riak itu bila confirm dia buat baik tapi intentionnya untuk orang lain nampak, bukan untuk Allah nampak, Jadi mengapa riak ini perlu diubat? Dalam hadis Nabi kan, saya pernah kongsikan sebelum ini, bila ada 3 kumpulan yang pergi di akhirat, ya. Yang pertama dermawan, ya, saya tuliskan sekejap, ya. Okey. Dermawan. Yang kedua adalah orang yang syahid, ya. Dan yang ketiganya adalah yang mengajar Quran. Okay. Maka apabila dermawan ini datang bertemu Allah SWT, Allah cakap, kamu buat semua ini, buat memberi, berderma apa sebagainya, kerana apa? Kerana-Mu ya Allah. Allah kata kadzabta, kamu penipu, ya. Kamu sebenarnya derma kerana nak nampakkan pada orang lain, nak orang puji, maka kamu dah dapat dah. Kamu dah dapat dah di dunia dahulu, maka kamu pergilah, kalau dah dapat, maka sekarang ni kamu tak dapat lagi balasan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Subhanallah, ya, astagfirullah. Kita tidak mahu jadi orang, kita rasa macam kita buat baik kan, dermawan, kita derma, banyak derma, tetapi rupanya kerana mahu nampakkan pada orang lain. Itu yang tadi kita bincang tentang penyakit ni, riak. Riak itu maksudnya dia mahu dilihat baik, dan of course, sudah tentunya dia nak dipuji, itu namanya riak. Okey. Yang kedua, orang ini berjuang di jalan Allah, syahid. Mengapa kamu berjuang? Kerana-Mu ya Allah, kadzabta, kamu penipu. Kerana kamu ingin dinyatakan sebagai pejuang, orang yang syahid, nama kamu ingin diangkat, apa sebagainya, ya. Ketika kamu berbuat demikian, kamu nak begitu, maka akhirnya kamu dah dapat dah. Maka dia pun dibaling ke dalam azab Allah SWT. Nauzubillah. Dan yang ketiga yang menakutkan ialah mengajar Quran. Cikgu yang mengajar Quran. Contohnya saya mengajar kan. Kamu buat kerana apa? Oh, kerana-Mu ya Allah. Nauzubillah. Tak naklah saya jadi begini. Tuan-tuan doakan saya. Kadzabta, kamu penipu. Kamu ni sebenarnya nakkan perhatian. Kamu nak buat ini kerana manusia. Dan antara ciri riak ini, tuan-tuan, dia suka dipuji, ya,